jam ah. 3 jam ah. 3 jam. Kau apa? Kau apa? Ha? Kau apa? Satu rakaman video yang tular di media sosial sejak Jumaat memaparkan satu insiden pertelingkahan melibatkan seorang wanita tempatan dan seorang wanita warga Indonesia di hadapan sebuah hotel bajet di bandar ini, mencetuskan pelbagai reaksi orang ramai. Difahamkan, kejadian dipercayai berlaku selepas wanita terbabit mengesan kehadiran suaminya di hotel berkenaan bersama wanita warga asing tersebut. Dalam rakaman berkenaan, berlaku pertikaman lidah sebelum situasi menjadi tegang apabila wanita tempatan bertindak menyerang wanita tersebut ketika mangsa cuba memasuki sebuah teksi. Turut kelihatan, wanita itu mempersoalkan tindakan suaminya yang didakwa berada di hotel berkenaan selama beberapa jam. Lelaki terbabit pada awalnya cuba menenangkan keadaan, namun suasana kembali tegang apabila pertengkaran berlarutan. Oh. Hah? Apa ni lah? Apa ya? Kau duduk dalam hotel berapa jam? 3 jam. Kau duduk hotel 3 jam ah. 3 jam ah. 3 jam. Kau apa? Kau apa? Ha? Kau apa? Kau apa? Hotel 3 jam. Ni, apa yang kau ni? Ya, ni. Ha, ha. Siapa saya kan? Tak cakap muka. Tak cakap muka. Ha? Saya tak ada. Ada apa lagi? Saya tak ada. Ada apa? Orang kampung. Orang kampung. Lama dah tahan tu. Tentang abang takkan balik lagi dah ya. Okey. Okey. Takkan abang balik lagi tu. Okey. Muka sikit. Muka. Okey. Muka. Sok. Ha?